Dia macam tu. Kau macam senyum ni lah. Senyum pahit. Oh. Laju. Right. Cuba kita kat. Weh, ngam-ngam pula time kita nak ke matahari naik. Time nak tik lah, time tu matahari naik. Kita tu. Dia buka pula. Kalau kita orang nak gini, Jeffer tolak lagi matahari. Jeffer tolak matahari. Main-main kau. Main kau. Janji seumur hidup kau, awak ikut kau je. Saya tak baik macam tu. Tengok kerja ni. Tahu dia, tak bawa tak nampak. Tak kisah bawa tu je. Tapi rambut dia tak berubah. Sekarang nak biasa. Bagi kita dulu. Nanti dah awan dah menutupi, kita kau juga. Kecam dia. Kecam dia. Jauh lagi pula tu mantu. Okey, boleh? Boleh kita? Ada? Kenapa payung dengan koyum? Pergi ke sana sikit. Tak. Ni okey. Lepas kena table. Jangan gaduh jangan gaduh. Gitu. Oh, you main live nanti. Ya. Anik ke sini sikit. Tak. Ya, ke depan sikit. Alright. Okay, standing by. Nak. Kita bantu break. Kau yang tak kerti lah nak off ke apa. Giling kepala kan? Saya, okey. Kau yang tak kerti main TikTok. Dia tak jam. Giling. Nope. Berjalan. Kerjakan. Bye. Tangan cokot je. Pas. Okey. Ni dia bukan marah tau. Dia macam Pasrah. Disappointed. dia bukan disappointed. Dia macam terpaksa lepaskan. Terpaksa melepaskan. Lepaskan. Korang kalau gaduh kau yang tunjuk muka koyum nanti. Oh, ingat filem. Jangan gaduh Kalau gaduh kau end live ni. Kayu. Dia ramai tak suka lah. Kena end live lah ni, toxic semua. Korang bekerja. Ush, 5,000 orang tengok. Okay lah. Azmal kena end live lah ni Lepas tu saya nak pegang tangan siapa? Koyum. Ni konti dari filem guys. Ni tengok ni.
sekali lah, lagi sekali. Lagi sekali. Tengah Sekali? live. Kau awak dah live dah sekarang. Awak kena behave. Sekali. Okay, sekali. Tengok. OST. Nyanyi sekali. Ingin aku pergi, lepaskan semua rasa. Wah. Tak nampak sangat pegang tu kan? Dia kena ada close up lah. Dia ada akan close close up up. lah. Cuma ya, kita buat lagi sekali. Tapi yang ni Okay. Azifah akan tengok. Sebab dalam lagu tu kan mata dia merayu tu kan. Oh, matamu merayu ni lah. Merayu tu lah. Oh, matamu merayu. Macam mana Azifah tahu dia merayu kalau Azifah tak tengok? Namun matamu merayu, jangan tinggalkanmu. Tutup komen. Off komen. Koyum, macam mana off komen Koyum? Tak tahu. Ni komen. Dia zoom pun tanya saya tu. Sekejap komen. Off komen. Ni. Macam mana off komen? Boleh? Maksudnya nak buang daripada display tu ke apa? Kita nak bagi orang komen. Dah tak ada komen dah. Kita ganggu punya komen. Cameraman dia ni. Koyum stres. Stres dia Saya baca fikir komen. mental Koyum. Tak, diorang semua komen nak tengok muka. Kau yang cakap tak nak. Jangan. Koyum ada awet. Tengah cun. Mata saya pandang belah kanan ke belah kiri. Macam ni So, Silakan. Nanti kita akan ni. Balik kita akan close up sekejap. okay, matamu merayu. Very nice. Okey ke? Korang tengok je Sebab tak boleh komen. Tengok je. Kenapa kau boleh cakap kat sini kan? Kau. Out kat kau. Dan semua kat Nish. Kat mana? Rumah. Weh, body. Kawan ni kat Bali dulu lah. Oh shit. Okey? Okay. Boleh kita go. Kita go for Close up. Koyum best tak ada komen? Best? Ramai tak orang? Oh, ada 6,000 orang. Korang tengok je Tak boleh komen. Itulah, tadi dah warning jangan. Bermain kau. Betul. Yes, siapa ambil? Yes. Nish atas ni. Sekejap, dia tengah naik jauh tu perjalanan. Nampak dia. Nafas dah besar, dah tinggi. Ada tu ada. Apa ada? Itu soalan yang bagus. Macam ni. Aku rasa macam ni lagi sikit nak kau fight up motion. Yang aku buat dia kerja dia bebek. Fight up dua. Allah ya Tuhan. Bebek. Bebek lah. Jadi itu dia yang kau tengok. Tak. Ini dia. Kat mana? Dekat kau dekat rumah sendiri. Kedai baru. Dia baru. Kita lagi seorang. Dia dah bagi tak pergi. Dekat rumah sendiri tu. Okay, thanks. Dia tak ada angin yang sejuk tiba-tiba. Ada angin yang sejuk tiba-tiba. Tetaplah Dio Yang kentut Loki tadi.
Tolong bagi singa guys, singa. Tak ada sinan. Singa. Ha? Kau minta singa kat tu. Oh. Minta gift. Mama. Bos. Bagi yang dah. Aduh, Bibos pergi mana dah tadi? Berehat lah. Siapkan makanan untuk korang lah. Oh, buat makanan lah. Puan ni. Thanks, Kan? Ma. Betul. Tapi awal aku Azifah lah. Kan? Aduh, bos. Ni koyum. Okey, saya akan buka komen. Selama 5 minit saya nak tengok korang behave tak. Tak behave. Tadi siapa yang panjang tu punya conversation kan? Yang cakap siapa? Okey, di. Kan? Yang panjang tu yang depan dekat. Dia behave alhamdulillah. Behave. Tak tanya. Ha? Kena satu tadi uncle dengan auntie. Tengah di mana? Kacap ni kacap. Behave janji Let's go. Janji main dah. Tak payah selit dah lah bopor. Sudah. Okay, jom. Korang dah behave untuk tak komen. Korang ni lah koyum. Ni koyum. Bodyguard saya. Nah. Kita tak payah ikut flow. Kita ambil first, second, third. Boleh naik balik. Dia ada satu degree dia kata. Ada kuih. Malu. Okay. Tak gelak. Waalaikumsalam. Komen koyum. Tak, diorang semua komen nama Koyu. Aduh, semua dah minat koyum lah. Korang jangan kacau koyum saya. Dia bodyguard tau, dia boleh bantai. Koyum ada awet tu. Kenapa jadi awak ni macam pergi ke sini? Oh, tolak ke sana ni. Si siapa? Engkau. Dia privacy. Panas. Halo. Tak payah.
Saya pun malu apa malu. Okay, insyaAllah. Nak suruh flip, nanti suruh Azizah lah. Dia malu lah. Baru bajang ni. Tak pakai gear dah lagi lah. Panas lah sini. Apa boleh tak boleh? Aku rambut belajar. Tak konti. Tak konti lah rambut. Rambut dia terbang. Umur dirahsiakan. Ayah. Okay, jom kita. Asal kau pergi ke sini. Tadi yang Malu. Ni. Tak apa, okey ni. Ini bye. Ni buat apa? Jalan balik. Bye. Action. I cannot take it seriously, guys. Bila tu kau pergi shift pergi Azizah. Komen behave tak? Behave tak kau? Behave kan nanti Koyum mengadu. Koyum kat mengadu. Koyum. Kau jangan menggatal eh. Dalam ni jadi Koyum FC. Allah. Kenapa Koyum FC? Ya Allah. Korang ni. Behave eh. Tunjuk Koyum. Koyum. Dia memang tak habis gelak. Lepas tu dia kuat mengadu. Tapi Azifah. Ni dah jadi live Koyum. Maintain ni. Bila dia lepas tu kau pergi ke tangan. Kau standby ke tangan. Ya Allah korang ni. Kau maintain. Tangan Koyum. Jom kita. Jom. Daripada yang sama Okay. Nah Koyum. Halu. Boleh dah? jom. Ini mas. Hai.
Ni bosku. Work is work. Work is work. Bosku ada orang puji lah bosku. Ha? Ada orang puji awak. Buat anu tu yang nasi. Ni mantap je. Lah. PNG je. Nak orang behave tak? Okey, ras. Buat Hajiba Natasha. Ai, ada lagi? Begini. Ha. Behave. Puji apa tadi? Dia kata make up cantik. Thank you. Ni bosku. Itu bocor. Itu siapa? Dulu. Memang tak ya. Tolong ni. Sebabnya ada focus shift kan. Kesian yang dia. Dalam gambar. Ni, juga dia akan focus shift. Kita tengok monitor. Kau yang tak boleh berlakon lah. Nampak apa dia ni? Umur dirahsiakan. Elak tu ni. Tak boleh, kayu. Koyum kalau berlakon kayu. Kau boleh menaik sikit. Macam mana tahu nama full ni? Macam mana nak on ni? Tu belakang. Standing by. Tak ada single. Behave tak? Behave. Nampak kan? Okay, dah habis dah. Dah berikat balik. Ambil tu kayu. Tangan ada ya? Aku coba mencari. Dia kena pasang lagu baru feeling. Jadi pasang. Lelang kan? Jom. Meh. Behave tak? Aku rasa pelakon artis tu Koyum bukan? Koyum bukan Koyum. Koyum bodyguard. Oh, mak saya main pool. Banyak yang jealous. Semua kan. Janganlah jealous.